Sejambak kasih saham kasturi buat pengacara majlis warga dewan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih setia kepada raja dan negara yang tercinta. Hadirin yang dimuliakan, hidup di dunia berlatarkan bumi yang terbentang luas, berbumbungkan langit yang tidak bertiang. Tak kala cuaca panas, kita memerlukan payung untuk berteduh. Begitulah pengertian raja sebagai ketua dan sebagai tonggak sesebuah negara. Maka berdirinya saya di sini untuk menyampaikan maudut pidato saya yang bertajuk Fungsi Institusi Beraja dalam Sistem Pemerintahan Negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2024, raja bermaksud pemerintah dalam sesebuah negara yang rakyatnya taat setia kepada pemerintah. Manakala fungsi ialah peranan atau tugas yang dipertanggungjawabkan. Hadirin yang budiman, wacana pertama saya berpegang kepada madah pujangga berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Raja sebagai ketua utama negara dan payung kedaulatan. Raja-raja Melayu berperanan sebagai lambang perpaduan dan pembela nasib bangsa. Di negeri Perak, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Dr. Nazri Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azri Muhyiddin Shah Al-Mahfullah telah menolak permintaan pembubaran Dewan Undangan Negeri Perak selepas berpuas hati bahawa pihak pembangkang telah memperoleh sokongan majoriti yang baharu. Hasilnya, kerajaan bertukar tangan tanpa membuat pilihan raya yang baharu. Ini menunjukkan institusi beraja di negeri Perak berjaya menyelesaikan kemelut politik tanpa perlu membuat pilihan raya di peringkat negeri. Hadirin yang dikasihi, wacana kedua saya iaitu institusi beraja bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang yang paling ampuh. Mengimbas kembali titah mutiara almarhum Sultan Azlan Shah, mantan Yang di-Pertuan Agong, juga pakar dalam undang-undang. Baginda menyatakan, raja bukan sekadar hiasan. Raja mempunyai peranan untuk menyimak kecenderungan eksekutif yang melampau. Sejarah telah membuktikan bahawa ketika negara buntu dalam krisis politik, peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang ketujuh. Kebijaksanaan dan keadilan raja lah yang menjadi kunci penyelamat demi memelihara ketenteraman awam. Baginda telah menumbuhkan kesemua 222 ahli Dewan Rakyat dengan majoriti memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 untuk menstabilkan semula pentadbiran negara. Wacana terakhir saya, bukan itu sahaja fungsi institusi beraja yang perlu kita tahu. Institusi beraja ialah benteng keselamatan terakhir negara. Perlembagaan menetapkan raja sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Kedudukan tertinggi ini memastikan kesetiaan penuh pihak tentera adalah terus kepada raja dan negara, bukannya kepada individu atau parti politik. Hal inilah yang menghalang rampasan kuasa sekaligus mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi yang aman. Hadirin yang dihormati, ingin saya simpulkan di sini dalam merukai fungsi institusi beraja dan tonggak perpaduan. Pertama, rakyat perlu tahu institusi beraja sebagai payung kedaulatan. Kedua, institusi beraja bukan sekadar simbol, tetapi mekanisme semak dan imbang yang paling ampuh. Dan akhir sekali, raja sebagai benteng terakhir keselamatan negara demi kesejahteraan rakyatnya. Ingatlah, raja adil, raja disembah, daulat tuanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.